Korang perasan tak? Kenapa duit bila ditahan untuk tak guna, lagilah datang macam-macam perbelanjaan yang tak dijangka. Tiba-tiba anak tidak sihat lah, perlu ke klinik, ada bil entah dari mana, kereta rosak. Pernah alami? Ni rahsia hukum alam bekerja di sebaliknya. Dalam spiritual, duit ada sifat tersendiri. Duit sifatnya memang mengalir, seperti air di sungai. Boleh ke kita tahan air sungai berhenti? Tak boleh kan? Tapi sungai tak pernah kering di dunia dan sentiasa ada sumber yang baru. Begitu juga duit, akan demand untuk gunakannya dan bukan untuk stay dalam satu tempat akaun bank je. Duit ni unlimited dan ada di mana-mana. Bayi baru lahir pun ada rezeki duit mereka sendiri. Cuba tengok sekeliling kita. Jadi, biarkan je duit mengalir, tapi dialirkan dengan bijak dan sebaiknya, bukan boros atau benda yang tak patut. Selain itu kan, mindset salah yang diajar dari kecil, duit ni susah nak cari. Salah tu. Cuba lihat sekeliling. Duit ni ada di mana-mana, tapi kita kena usaha mencari. Peluang pekerjaan ada di mana-mana. Selain tu, berniaga pun boleh juga kan? Jadi, kita jangan ajar anak kita benda yang salah ini. Jangan momokkan mereka dengan susahnya cari duit. Lagi kita fikir susah, lagilah akan betul susah. Kata-kata adalah doa kan? Korang rasa konten ni menjawab tak persoalan korang selama ni? Kalau suka boleh klik subscribe dan like kalau tak nak terlepas banyak lagi konten menarik macam ni.